buat bisnes lah? Betul. Oh, bisnes apa kau bikin? Aku bikin bridal. Kira dah medit lah? Belum lagi, but insyaAllah soon. Oh, kau berapa banyak tattoo ada? Tattoo? Ah, Ni interview pasal tattoo ke pasal bisnes ni? suka tattoo lah. Oh, Okay. Dalam kehidupan kau berapa banyak orang kau dah pukul? pukul orang? Okay, moving on. Okay, dulu kau macam mana kehidupan kau dulu? Kehidupan aku dulu? Dulu sebelum kau buat bisnes. Oh, aku pernah masuk dalam Dalam mana? penjara. Oh, Aku pernah masuk kerana gaduh, kerana dadah. kesian dadah. Okay. Kira kan macam mana kau started buat bisnes ni? Bisnes ni started daripada wife aku sebenarnya, which is Shima, nama isteri aku. Martin nama anak aku yang pertama. So dia started dulu as a freelance makeup artist. That's where aku join a few years later. So aku dengan dia together, kita develop the business to where it is today. Alhamdulillah. Kira dulu bila kau bila kau buat tu bisnes bridal ni kan, kau tak takut orang kecam kau macam ni macam gedi ni? At first ada juga orang cakap macam gitu. Ada ke kau terasa nak jadi gedi? Jadi gedi? Belum plan lagi. Kenapa kau rasa orang rasa macam bridal lelaki tak dibikin? Sebenarnya aku tak buat the makeup. Aku jaga operations dia saja dengan the sales. Jadi babak makeup dengan baju design semua wife aku yang buat lah. Faham. Bridal susah? Kalau terus terang nak katakan semua bisnes susah. Okey. Untuk orang-orang yang macam nak buat bisnes kan, apa kau rasa kelemahan orang bila orang nak buat bisnes? Diorang manifest terlalu lama tapi diorang tak nak buat. Diorang plan banyak sangat tapi tak nak execute. Okay, apa kelemahan kau rasa? Kelemahan aku? Kelemahan aku is aku overthink. Kenapa kau overthink? Kau takut Kadang-kadang normal human being, kita pun kadang-kadang ada kita punya self-doubt, kita punya self-confidence. Tapi kelemahan aku is actually more towards trust. Kenapa Kalau aku nak work with people, aku tend to be very mindful. Faham. Sebab kau pernah kena tipu ke? Bukan kena tipu, it's just that certain things yang aku plan nak buat, dia doesn't align together. Faham. Berapa banyak bisnes kau pernah bikin sebelum Shima Martin? Sebelum ada a few, tapi selepas pun ada juga. Sekarang ada lagi berapa banyak bisnes? Aku ada 3. Faham. Rajin lah kau Cari rezeki.